Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. So, ini adalah journaling untuk saham, untuk saham syarikat. So, journaling saya berkenaan dengan untuk Aircon Berhad. Jadi, sekarang ni untuk chart ni kita nak melihat sedikit outlook technical secara secara general sahajalah, secara general. So sekarang ni apa yang kita lihat di sini untuk chart ini adalah kita melihat menggunakan indikator simple moving average 10, 20, 50, 200 dan juga kita ada dollar net volume. Ini kita lebih kurang macam volume lah. Okay, volume kita melihat. So sekarang ni kita melihat untuk carta ini untuk time frame one day kita melihat ianya berada dalam keadaan downtrend. Okey, yang recent ni pun dalam keadaan downtrend. Kalau yang overall pun masih lagi dalam keadaan downtrend kan. Ada boleh melihat yang secara besar kalau melihat kepada moving average sahaja pun ianya masih lagi dalam keadaan downtrend. Cumanya dekat sini kita dah mula melihat dia punya line moving average ni dah mula, orang cakap dah mula merapat within each other. Dan ada yang dah mula cross sedikit pun di sini. Okay, anda boleh lihat dekat yang saya warnakan dengan warna merah. Sekejap. Lihat dengan yang warna merah. Ianya dah mula pun sedikit cross di sini. Okay, so this can say one signal from uh, moving average. Dan juga dekat sini pun kita dah ada price cuba pecahkan balik moving average 10, 20, 50 ni. Ini ada second test. Dan kemudian kita menunggu third test jika ada. Okay, let's say lah kalau ada, itu lagi menunjukkan bacaan teknikal untuk stok ini kemungkinan mula menguat semula lah. Sebab sekarang ni ianya dalam keadaan downtrend. Dalam keadaan downtrend dan fasa mendata di sini. So kat sini kita kena menunggu. Kita menunggu apa? Kemungkinan dekat sini kalau lah let's say dia solidly close above this one. So maybe ini adalah menjustifikasikan untuk ianya berpotensi bergerak ke arah bullish. Volume pun dah mula ada dah dekat sini. Anda boleh melihat volume dekat sini untuk candle yang putih yang this one dah mula ada dah. So sekarang ni kalau tengok dari segi teknikalnya pun dah mula break sedikit lah. Dah mula break trend line sedikit lah dekat this one. Okay. So kemudian kalau anda melihat kepada uh, okay, kita baca yang apa yang ditulis dekat sini this one catatan saya lah. So kita sekarang ni monitoring for potential bullish setup. Reason kenapa adalah potential double bottom dekat this one. Okay, potential double bottom dekat this one. Kemudian kita ada SMA flat tadi yang saya dah tunjuk. Dia macam SMA tu dah mula bergerak within each other lah. Bergerak merapat. Lepas tu volume exist. Volume exist ni mungkin beberapa kali volume. Dekat sini pun ada. Sini pun ada. Sini pun ada. Okay. Dan kemudian kita senario. Kita menunggu harga untuk move above. Harga untuk move above SMA tadi ni. Dan kita kena tahu risiko kita di mana. Risiko yang potensi pertama adalah risiko kita di sini Kejap. Risiko kita di sini. Ini ya, nak lukis yang susah. Dekat kawasan-kawasan swing point ni lah. Let's say lah kalau ianya move ke bawah semula, below than that. So, ianya akan invalidkan bacaan kita kali ni. Selepas apa? Selepas kita dah ada confirmation tu lah. Confirmation bullish. So, itu adalah untuk journaling untuk saham Aircon Berhad setakat Februari 23, 2026. Okay? So, sama-sama kita monitor closely. Alright.